Rasa malas nak beratur panjang di Petronas untuk beli minyak RON 95? Jom saya tunjukkan cara verify IC dalam aplikasi Settle. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel PI Tutorial. Pertama sekali, anda buka aplikasi Settle di telefon anda dan anda tekan menu Account. Sila tekan Verify Your Account dekat bahagian sini. Seterusnya, anda tekan Verify Now. Sila pilih jenis pengenalan yang anda nak verify. Kalau anda warga negara Malaysia, sila pilih My Card. Lepas tu, sila klik pada dua kotak ini sebagai pengesahan terma dan syarat. Kemudian, sila klik pada bahagian Let's Start. Dekat paparan ini ditunjukkan cara untuk mengambil gambar IC yang betul untuk elak permohonan anda di-reject. Jadi, anda klik sahaja OK. Untuk yang ini pula adalah cara mengambil selfie yang betul. Jadi sila tengok. Dan bagi wanita Muslim, anda digalakkan memakai tudung semasa mengambil gambar untuk mengelakkan aurat anda terdedah kerana semakan akan dibuat oleh manusia. Anda klik sahaja dekat bahagian Proceed. Untuk permohonan kebenaran akses ini, anda klik sahaja dekat bahagian Why using the apps. Jadi dekat sini, anda kena mengambil gambar bahagian hadapan kad pengenalan anda. Kemudian anda klik pada bahagian Submit Photo. Seterusnya, anda kena ambil pula gambar bahagian belakang kad pengenalan anda. Bila dah selesai, anda klik pada bahagian Submit Photo. Seterusnya, sila klik pada bahagian Start Recording untuk anda selfie. Sila pastikan semasa proses tersebut, wajah anda berada dekat tengah-tengah frame. Di paparan ini pula, sila lengkapkan maklumat tarikh lahir anda, jenis pekerjaan dan industri kerja anda. Sekiranya anda tak pasti berkaitan dengan jenis pekerjaan ataupun industri pekerjaan, anda boleh pilih maklumat yang hampir sama dengan pekerjaan anda. Bila dah selesai, anda klik Continue. Tunggu sehingga proses pengesahan selesai. Dan kalau dah keluar paparan macam ni, itu maksudnya pengesahan identiti anda telah pun berjaya. Jadi, dah pun selesai verify IC dalam aplikasi Settle Petronas. Untuk lebih banyak info menarik seperti ini, sila subscribe channel PI Tutorial. So, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye semua.